Malaysia merancang untuk menembusi pasaran negara-negara baru yang belum pernah menjadi pengimport minyak sawit keluaran tempatan susulan ketegangan geopolitik yang melanda dunia ketika ini. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, ia adalah inisiatif bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama yang terjejas dengan ketegangan geopolitik termasuk konflik Rusia-Ukraine dan Israel-Iran. Langkah ialah kita membuka mana-mana negara baru yang belum pernah pakai kita punya produk-produk ni, kita terukai dengan market baru. Sebab kita tak boleh bergantung kepada satu market, kita buat. So sekarang ni kita berdagang hampir dekat 80 negara. Jadi kena carilah, kita pastikan. Ataupun negara yang tak ada peperangan ni kita tambah supaya dia beli lebih daripada kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri Meet and Greet sempena program Dialog KPK bersama Kolej Politek Mara KPTM Kota Baru, anjuran Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN di KPTM di sini hari ini. Jelasnya setakat ini prospek baru terhadap produk tempatan semakin bertambah dan pihaknya akan memastikan mereka akan menjadi pengimport tetap yang terus menyokong dan menggunakan produk yang dikeluarkan. Beliau berkata konflik antara Rusia, Ukraine serta Israel-Iran memberi kesan terhadap prestasi ekspor negara yang kini mencecah 186 bilion setahun. Jadi apabila ada permintaan dunia, kita kena ekspor. Nak ekspor pakai apa? Nak ekspor ialah kita kena pakai kapal, kena pakai kontainer untuk ekspor. Jadi bila ada peperangan macam ni, jadi mana-mana customer kita ataupun pembeli kita yang sekitar kawasan itu, dia bukan kapal tak sampai, kapal takut nak pergi hantar. Jadi dia sedikit banyak akan menjejal. Ataupun kalau dia hantar sekalipun, mungkin insurans dia bertambah tinggi. Dan dia kos akan kenakan kepada siapa pembeli. Kemudian kontainer. Kita nak ambil kontainer, sewa kontainer meningkat 3-4 kali ganda. Jadi itu secara tak langsung menyebabkan produk-produk kita ni akan terjejas permintaan. Tambahnya, walaupun bukan semua kawasan terjejas, ia tetap memberi kesan kepada industri kerana kos meningkat dan keuntungan menurun apabila harga jualan jatuh akibat permintaan berkurang. Dari segi konteks ekonomi, kita memang tak suka perang. Kalau ada perang, memang masalah kepada dunia. Ya? Sekarang kita ada perang Rusia-Ukraine, lepas tu ada pula Israel dengan Iran. Bila nak habis? Nur Atira Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.